Lepas. Jadi ni bang. Sedap tapi muka sengsara bang. Macam mana bang? Sedap. Sedap kan? Tarik nafas. Tarik nafas. Lepas. Berteruk-teruk. Buat yang bunyi sedap ni memang lega. Mana? Beri terus. Jadi apa? Ya bangkit kaki kanan straight tengok. Bismillah. Okey tuan. Surah kan? Kurang dah tegang ni belakang ni. Kurang lagi lagi. Sebelah lagi. Kurang kan? Kalau sebelum tadi masa mula tadi 10, sekarang berapa yang masih ada? Dia kata dalam 4-5 memang setengah lah. Setengah kurang, setengah masih ada kan? Rukuk banyak sikit bang. Bawah sikit ni. Bawah sikit lagi. Yang ni dia sebab dia dah tarik ni. Bila nak lebih lagi dia akan tarik belakang. Alright. Ada lagi tak rasa tegang? Sikit sikit. Sikit sangat kan? Sikit tu berapa bang? Tadi ada 4 lagi kan? Sekarang berapa yang masih ada? Dua je tu. 2. Ada sikit. Aku rasa tadi. Tapak abang cuba angkat sebelah lagi. Sebelah kiri. Kurang banyak. Kurang banyak kan? Abang cuba rukuk sekali lagi. Kita nak tengok. Jadi duduk. Terus. Okey. Okey, boleh banyak sikit bang kan? Kami mesti banyak beza lah. Rukuk tu masa lain lah. Masa lain dekat sebelum ni memang pergi solat kat suruh memang beza lah. Rukuk orang lain boleh bawah. Kita sampai tahap tengah bang. Sikit kan? Sebab pernah opah apa yang kata awak yang tak rukuk habis. Tak boleh. Bukan kata tak nak rukuk, tak boleh. Sakit. Kita tak boleh Dia sakit. Dia bila tak rukuk, nak tekan paksa, dia sakit. Daripada kecil ni. Daripada muda ni.